Dan sebaik-baik doa yang kita sebutkan pada hari Arafah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Hadis ni juga sahih dan Imam Tirmizi kata hasan. Sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan serta nabi-nabi sebelumku ucap ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan pulang tasbih. Tuan-tuan tak ada tasbih tak? Oh, semua banyak fikir hati ya. Wali-wali semua. Belilah tasbih satu. Kan? Belilah tasbih satu. RM5, RM7 dalam poket. 24 jam letak dalam poket. Dia akan mengingatkan kita untuk berzikir. Tasbih ni bukan khas untuk para ulama tuan.